ini beginner content creator lah. Macam mana nak tentukan rate? Kalau ada company ataupun brand yang approach kita, macam mana nak bagi harga? Ada tips? Okay, dulu aku tak tahu lah pasal ni aku running ni kak. Dia sebab cakap buat salah tu penting. Sebab orang kau belajar. Dulu aku rasa apa yang aku dah charge tu murah. Dah charge tu mahal. So aku bagi buat dulu 2-3 ribu satu video dulu lah. Aku rasa macam mahal. Sebab 2-3 ribu tu benda sebelum gaji tapi kita buat satu video. Masa awal start dulu 2019-2020 kan. Sedap lah tu kan. Tapi penat. Sebab aku dah macam tiba-tiba ramai pula kan nak ambil benda sama. So aku dah start burn out dengan banyak sangat kena buat. Tapi amount dia tak seperti yang aku buat. Maksudnya ialah bila kita dalam masa awal mungkin kita buat asal boleh. Tapi dalam lama kita dah cuba improve. Dan dia punya duration untuk nak buat satu video tu pun dah makin lama kan. So dia penat lah consume kita punya energy, idea, kita punya technical semua. So aku rasa dia bergantung pada kau punya berapa besar kau punya platform. Sebab kadang-kadang kita jangan salah faham. Kita jangan hanya tengok satu platform saja. Jangan tengok kita punya YouTube saja berapa subscriber kita ada. Tapi tengok juga semua platform. Berapa kita ada numbers. Tentu aku akan mixkan semua platform. Boleh kata dalam 1 juta ada tu juta numbers. So 1 juta numbers aku adalah value yang aku akan jual kepada ni lah brand lah. Sebab aku dalam video tu aku jual brand aku Fast. So Fast orang akan tengok dekat semua platform. Bukannya dekat YouTube saja. Orang akan tengok dekat TikTok aku, akan tengok dekat ni semua kan. So value aku valuekan aku punya brand tu lah. So lagi besar lagi tinggi lah orang ni. So contoh macam kalau static tu 2-3 ribu tu memang awal lah. Untuk kita charge klien. Lepas tu dah long way dah makin group kena 5 figure ke atas lah. Tapi untuk beginner 1,000-2,000 tu okey lah. Okey lah, mesti be okey. Mewah tu kalau untuk beginner. Beginner yang numbers tak besar sangat. Kalau numbers besar, beginner tolong jangan cabut komen tu. Tolong tanya orang lah. Sebab ramai brand PR yang aku cuba ambil kesempatan lah. Biasanya. Betul kadang orang tu blow up tiba-tiba kan. Dia tipe famous. Lepas tu numbers besar, followers ramai. Lepas tu tiba orang tengok TikTok live dia ramai gitu. Lepas tu ada je brand-brand yang aku cuba nak masuk. Selit. Lepas tu panic lah nak bagi harga macam mana? Panic nak bagi harga macam mana lah. Tolong tanya lah. Kalau masa tu kena tolong tanya orang-orang lebih betul. Sebab jangan tengok amount yang kau dapat macam besar. Tapi kau tengok apa yang kau boleh bagi kat diorang. Kau punya views tinggi ni 2 juta yang datang kan. Tapi tiba kau charge 1,000. Macam dia tak tally lah dengan apa yang kau bagi kat diorang. Sebenarnya Faiz ni yang cakap dengan aku ni. Aku lah orang tu. Tak, aku cakap kepada korang lah. Aku sendiri pun ada masalah nak letak rate tu berapa. And then aku rasa even dah 4 tahun aku buat content ni. Paling maximum smartphone aku pernah review 500 Kau kena faham konsep macam ni lah. Kau jangan fikir views kau rendah, subscriber kau rendah, kena charge rendah. Bukan macam tu caranya. Dia kena fikir macam mana kau nak charge orang tu mahal. Kau kena letak mindset macam tu. First, kalau ada klien approach kau, macam mana cara untuk kau nak charge orang tu mahal? Kau jangan cakap, bila datang 1,000, okay, cukup lah 1,000. Macam aku tak, aku cari macam mana aku nak charge orang tu mahal. So, aku akan provide better video. Walaupun views tak tinggi, aku akan provide better storytelling. Aku akan provide better quality. Aku akan provide mungkin banyak platform aku cuba approach lagi. Okay. Ada budget, contoh ada budget 50,000 contoh So dia nak video YouTube. Aku akan approach lagi. Kita ada short video, kita ada artikel, kita ada posting, tambah lagi, top up lagi. Jadi kali 100,000. Satu lah. Okay. Kau kena ada mindset macam tu lah. Mindset business lah kan. Mindset how to grow your source income. Source of income lah. Tapi satu lagi lah. Okay, right. So, bila dengan harga yang super mahal ni dah 5 angka kan. There's a say, kalau lagi tinggi kita cakap klien, lagilah kita kena dengar cakap klien. Maksudnya kau kena, kalau klien yang bagi skrip kita, kau cakap ni je. Good question lah. So, adakah Faiz pun buat macam tu? Ataupun nak style aku sendiri. Style. Okay. Klien yang dah biasa buat aku, dia faham cara kerja aku lah. Aku bersyukur sangat lah. Dia orang memudahkan kerja aku lah. So, dia dah tahu style aku macam mana. Aku memang ada pendirian sendiri lah. Aku tak tahu yang lain macam mana, tapi aku ada pendirian aku. So, aku cuba elakkan untuk menipu. Aku cuba elakkan benda yang tak betul lah. Dan aku ada cara aku yang jangan kacau kerja aku ini. Yang ni jangan kacau. Yang lain tak apa. Contoh macam thumbnail dengan tajuk. Kadang aku memang aku nak sendiri. Kadang ada klien yang nak kacau thumbnail dengan tajuk aku. Tapi
aku akan extend kat orang, ni jangan kacau. Ini aku punya. Kau nak video tu, kau nak amendment apa, itu boleh tak apa. Tapi amendment pun aku ada limit aku lah. So ada amendment, kalau contoh 10 amendment orang bagi, tak semua aku follow. Aku akan tengok mana yang aku rasa sesuai untuk aku amend. Kalau ni tak kena dengan cara aku tak akan setuju lah. Dan aku akan explain kat diorang kenapa aku tak setuju. Macam klien baru memang diorang dah start faham lah cara kerja aku. So diorang argue apa semua. Tapi ada juga yang klien baru yang okay aku. So yang tak faham tu biasanya aku akan tegak je lah. Cakap ni apa semua kan. Dan diorang take it or leave it lah. Aku biasa pergi macam tu, take it or leave it. Oh, powerful. Simple. Kalau kau nak kau ambil, kalau kau tak nak dan jauh lah. Sebab aku tak pandang duit tu sebenarnya. Aku pandang platform aku ni. Sebab aku dah buat lama ni, dah 5 tahun, 6 tahun dah. So aku tak nak disisihkan begitu saja dengan bayaran yang sikit macam ni. Aku sangat-sangat concern lah dengan platform aku. Yelah, kalau yang kata dia bagi amendment, kau tak setuju dan dia pun macam like, tak apalah, aku pun tak setuju dengan kau. Kadang-kadang sebab argument ni kadang-kadang kat mana pun, dia akan menang kat kita juga sebagai owner of the platform. Betul, setuju. Sebab kita yang buat platform ni, ini milik kita. Dia orang topong lah kita je untuk nak showcase produk all. Tapi ada ke yang macam dah dua-dua pun dah mufarakah keluar, dua-dua tak setuju? Sebab setakat ni tak ada lagi lah isu macam diorang clash terus dengan aku. Tak ada lah. Tak ada. Setakat ni tak ada lagi.